Firmware Update. Dalam mod Relay Station, sambungkan alat kawalan jauh dan ketik penjuru kanan sebelah atas dalam DJI Pilot 2 untuk masuk. Tekan kemas kini perisian tegar. Pilih kemas kini DRTK3 dan tunggu kemas kini selesai. Setelah selesai, aplikasi akan menunjukkan bahawa perisian tegar adalah terkini. Untuk mod stesen pangkalan dan mod stesen rover, perisian tegar DRTK3 perlu dikemas kini menggunakan DJI Assistant 2. Pilih perisian tegar terkini di bawah antara muka kemas kini perisian tegar dan klik naik taraf. Setelah kemas kini selesai, masukkan semula palam getah ke dalam port USB-C untuk memastikan ia tertutup dengan selamat. Export lock. Hidupkan DRTK3 dan tukar mod operasi kepada mod Relay Station. Pautkan alat kawalan jauh dan DRTK3. Tekan penjuru kanan sebelah atas skrin utama untuk memasuki sistem pengurusan kesihatan. Tekan urus lock dan lock DRTK3. Dalam halaman pengurusan lock, pilih lock yang ingin anda ekspor. Tekan muat naik untuk menghantar lock pesawat ke pelayan DJI. Selepas muat naik selesai, kod QR dan nombor pengesahan akan dipaparkan. Anda boleh menyimpan kod QR dan memberikan maklumat ini kepada sokongan DJI untuk penyelesaian masalah dan analisis. Jika anda tidak disambungkan ke internet, simpan ke pesawat untuk menyimpan lock pada alat kawalan jauh. Setelah alat kawalan jauh disambungkan ke internet, anda boleh memilih lock yang sepadan daripada lock tempatan untuk memuat naiknya semula ke pelayan DJI. Tekan muat naik. Anda boleh melihat lock yang telah dimuat naik dan ketik untuk melihat kod QR dan butiran yang berkaitan. Jika pesawat yang anda gunakan tidak menyokong mod Relay Station, anda boleh menyambungkan DRTK3 ke komputer. Jalankan DJI Assistant 2. Pilih DRTK3 dan masukkan antara muka pengurusan. Klik Export Lock dan masukkan antara muka senarai lock. Pilih lock yang anda mahu ekspor berdasarkan masa lock. Klik Simpan ke tempatan. Dalam tertingkap pop timbul, pilih folder tempat anda mahu menyimpan lock dan klik Mulakan Ekspor. Setelah ekspor selesai, lock akan disimpan dalam folder yang dipilih. Anda boleh memberikan lock kepada sokongan DJI untuk penyelesaian masalah dan analisis. Terima kasih kerana menonton.